Hello, what's up guys? Welcome back to my channel IB Motovlog. Hari ni kita orang akan buat riding untuk buka puasa. Tak tahulah, riding Ramadan. Aku hari ni ride dengan member aku yang pakai R25. Tapi hari ni dia dah tukar MVX ke. Korang tengok tu. Smart tu. Dia punya R25 tu dah accident ke. Abang dia buat abang dia yang accident. So kita orang akan pergi beli makan dekat macam tempat biasa kita orang, dekat area apa dah, area Queens Bay sana tu. Nak beli makan kat situ lah. Kita beri makan, kita orang akan pergi gerak ke Padang Kota. So kalau korang alert, hari ni aku gerak lambat pukul 4.11 hari ni. So aku ada plan yang menarik untuk konten kali ni. Aku bukan nak menunjuk ke apa, tapi harap dapat bagi apa, inspirasi kat orang lain kan. Tak apa, korang enjoy je. So guys, korang rindu aku ke tak? Aku kinda a bit sad kali ni buat masa sekarang ni, sebab aku tengok view konten aku macam makin kurang ke kan. Korang tak nak support aku ke? Aduh. Tapi tak apa lah, aku cuba je lah sebaik mungkin kan. Cuaca hari ni nampak elok kan. Cerah je cuaca hari ni kan. Bukan bagus konten macam ni. Korang pun tengok pun syok. Aku pun ada mood nak buat motovlog. Kita orang dah sampai ke exit tol Juru. Dekat 4.22, 10 minit ke nak sampai sini. So kita orang akan continue ke arah Jambatan 1, then akan pusing ke Queens Bay lah. Oi, Proton baru siap. Wow, EV daripada Proton siut. Weh, panas weh. Dia bukan panas cuaca, cuaca elok orang. Enjin aku panas bat. Member ku ini terlalu slow. Shit. Dia pergi pesaman aku belum Aduh, nak membayar tu tak ada hal sangat kan. Masalah nak pergi inspection lagi. Aduh, pening ke. Aduh, tahu-tahu dah sampai. Ya. Jadi aku dah siap bungkus makanan aku, dan kita orang akan gerak ke Padang Kota. Padang Kota situ. Pun not sure ke situ nama apa tu. Tapi macam tu lah.
Jadi kita orang dah nak sampai ke kawasan Padang Kota. So basically Padang Kota ni dia memang dekat je lah dengan ferry kan. Aku rasa situ memang banyak nanti orang nak buka puasa. Entahlah, mungkin sekarang baru 5.30 kan, buka puasa lagi 2 jam. Kecekak lah kami ni. So pengetahuan korang, apa plan aku hari ni adalah time kita orang bungkus makanan tadi, kita orang bungkus lebih. Jadi kita orang akan bagi makan-makan lah kepada orang yang susah. Tapi kita orang punya apa, kita orang tak beli banyak lah. Ada tu ada lah, tapi tak banyak sangat. Macam kita orang beli 6 bungkus je. Tapi just itu je lah. Untuk konten kali ni kita orang ada buat benda macam tu. Cubaan untuk bersedekah, tapi dalam bentuk makanan lah, bukan dalam bentuk duit. Sekarang dah sampai area Padang Kota dan kita akan melakukan misi mencari orang. Kita orang mesti mencari orang yang susah kan, untuk diberikan makanan. Mana ni? Mana ni? Aduh, bentar aku dah sakit dah ni. 2 orang dekat tepi jalan, diorang tengah tidur. Jadinya kita orang akan bagi kat yang 2 tu dulu. Next, kalau ada spot lagi orang susah macam tu, kita orang bagi lagi. Sebab kita orang bungkus 6 kan. Kalau salah 2, tinggal lagi 4. Betul tak? Satu. Okay. Lagi. Uncle? 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 Makan. Makan. Alright. Tak salah, depan tu ada lagi. Ada lagi seorang. Han nampak yang tidur kan? Han nampak depan tu tidur kan? Aku nampak situ satu, belakang tu satu. Saya kita kena U-turn telok tu, lepas tu U-turn lagi, lalu kot situ. Okay, satu siap. Let's move on to the others. Waduh hai. Oi, sini rasa ada tadi satu. Oh ni. Woi, terlepas woi. Uncle, 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 makan. Taruh, letak je. Alright, yang kedua dah settle. So kita akan pergi yang ketiga. Ketiga aku tadi dapat spot gak tadi. Aku baru teringat ada satu. Nah,
untuk makan. Okey, sama-sama. Bye-bye. Try cari dekat ferry. Ferry je. Ferry. Han terkejut lah break. Han break mengejut lah. Oh, tu ada satu, tu ada satu. Untuk makan lah. Alright guys, kita orang dah siap bagi-bagi. Maaflah, kita orang punya persediaan ataupun pemberian tak banyak. Tak boleh nak cover banyak orang. Hanya mampu 6 orang. Bajet pun tidak mencukupi. Kita lagi satu, kita orang naik motor je. Tapi tak apalah, harap biar orang happy lah dapat makan Maaf lah kalau bukan dalam bentuk wang ringgit ke apa. So, kita orang akan pergi ke Karpal Singh dan makan dekat situ. So guys, kita orang dah settle buka puasa dekat Karpal Singh. Jadi kita orang akan balik lah. Oh, banyak betul hari ni punya cabaran. Tapi tak apalah, it's okay lah. Terima je lah Oh aduh. Oh, kenyang makan sate So, thank you for watching. Untuk konten vlog kali ni, korang jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe sebagai tanda korang support aku. Okay, see ya. Bye bye.